Dah. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita berada di Wangsa Saga apa? Sagia. Wangsa Sagia. Dekat KL jugalah. Semalam kita buat kat Wangsa Maju. So berdekatan lah. So kita dalam 5 minit. So kita nak buat earthing baru dekat rumah customer ni. Okay, kita akan buat kat sini. Ni chamber dia. Lepas ni road, pipe, macam biasalah barang-barang earthing. Okay, lepas tu kemungkinan akan wiring akan lalu kat sini lah. Okay. Lepas tu kita akan buat rumah ni penukaran DB meter 28W pergi rakam tu. Okay. So dengan pemasangan SPD, tambahan SPD Okay, sekarang ni boleh rakam dekat apa? Kita rakam dekat apa? Dalam DB lama dia. Okay. Stop. Okay, ni adalah DB dia. So rumah ni memang ada 1 DB je. Okay. Walaupun rumah ni 2 tingkat. So dia kata RCB ni kena trip lah. Bila kilat sikit dia trip. Okay. Ni kita akan tukar meter 28W juga. Lepas tu barang EPS. Lepas tu kita ada tambahan SPD semua. Alright. Baik. Okay geng. Staff kita baru lepas buat bujang tangan batan. Jom. Bujang apa? Ni menggunakan meter ni. Okay, sebab rumah dia ada masalah kilat sikit dia trip So bila kilat sikit trip, so customer minta kita buat heading baru dengan checking wiring lah, dengan penukaran DB. So dia kata dia alang-alang buat benda ni lah. Okay. InsyaAllah kita akan dengan live ada berapa tu? Dengan live ada berapa shooting? Satu je. Tapi dengan neutral banyak saya rasa. So start kita tengah mencari dengan neutral. Okay. Mega. Janganlah on dulu. Kau ni orang yang nak pegang kes dah. Ni bukan kabel dia. Dia pergi pakai kabel ni kenapa? Kabel asal dia. Alah. Kan. Okey, sekarang ni staff kita baru jumpa satu. Satu je ada? Satu je. Satu je, okey. Okey, nampak ni. Okey. Okey, ni. Ni shooting. Okey. Yang lain semua okey. Dia jangan bawa 1 mega ohm Okey, satu tu je. Disconnect kan. Okey, dah boleh buka apa? DB. Tu apa tu? Tahu target tu? Target kan memang kena. Okey. Alright. Okey, sekarang kita buat laluan dulu. Laluan untuk kabel heading pergi ke sana. So, kita kena buat band betul-betul lah. Kabel 10mm kita pakai. So insyaAllah kita akan buat dekat sini lah. Area di sini. Semoga dipermudahkan. Okey. Sekarang kita dah tebuk lubang dulu. Baru kita masukkan root. Okey, ni adalah first root kita Okey. Inilah. Okey, so kita tengah pasang penyambung dia. Lepas tu kita akan root yang kedua lah. Lepas root ketiga baru kita cek bacaan. Okey, so kita dah tanam root yang kedua. Kita sambung pakai root yang ketiga pula. Lepas root ketiga baru kita cek bacaan.
Nyamuk banyak. Ni rod yang ketiga Rod yang ketiga. Okay. Okay, so kita dah tanam 3 batang. So dia akan dapat bacaan 29 ohm lah, lebih kurang 30 ohm. Okay, so kita akan tanam lagi dalam, tengoklah, dalam 2 batang. Lagi 2 batang okey lah kot. Lepas tu kita buat finishing. Okay, ni rod yang keempat. Baik. So sambung lagi. Okey, ini adalah rod yang kelima. Okey, baik. Cun. Okey, cek bacaan dulu. Okey, kita dah tanam totally dalam 5 batang, geng. Okey, kita cek voltage okey, cantik. Kita tengok dapat bacaan baru 20 dah. Okey, alhamdulillah 18. Okey, 18.7 bagi kita dah okey dah. Sebab sekarang kalau nak ikut undang-undang kena bawah 200 mega ohm dah lepas. Tapi saya tak nak lah dalam 100 lebih ke. Saya punya cara kena bawah 20 lah. Janji at least bawah 20 dah okey dah, dah cantik. Okey, baik. Okey, kita dah tarik kabel 10 mm. Dia turun. Okay, nampak kita bend. Ada flexible holding. Okey, alhamdulillah. So kita dah hampir siap Okey, sekarang kita tengah nak buat pemasangan terminal block untuk SPD. Untuk tak nak terlalu banyak apa ni yang berada di main switch lah. Alright. Okey, alhamdulillah. So kita dah selesai buat pemasangan DB metal 28W dengan checking wiring. So kabel tu memang kita disconnect kan lah. Okey, kabel lama. Alright. Okey. Dah. Baik. Okey, tuan, saya nak ajar. Yang lain semua kau on dengan semua. Tinggal satu tu je yang on. Okey, baik. Dah. Tu si sebuluh tu. Ujung tu tak ada apa-apa. Okay. Di rumah abang, rumah abang pada dia.